Lagi soalan. Aku ada satu lagi soalan. Kak Anis pun dapat kontrak juga ke? Isteri-isteri semua nak boycott Elra. Serius lah. So terkeluar video yang tunjuk Alif Aziz macam dah jadi duta kepada Elra. Bagus lah kan? Rezeki dia weh. At least dapat job baru. Tapi ya lah, dalam komen semua orang semua marah weh. Yang paling banyak komen semua orang-orang perempuan. Semua perempuan cakap benda yang sama. Boycott. Tak nak Elra. Tak nak dah Elra. And kebanyakannya cakap lepas ni laki diorang dah tak boleh pakai Elra. Pasal ramai juga yang cakap isteri lah yang pilih suami pakai baju Melayu apa. Aku macam tertanya lah, baju Melayu pun takkan suami tak boleh nak decide. Takkan suami tak boleh nak pilih. Dah lah yang isteri-isteri ni semua emosi gila. Ya weh, yang isteri-isteri ni aku rasa semua emosi lah. Semua pasal team bas kan. Apa-apa hal pun aku tak yakin. Aku rasa kalau husband tu nak beli Elra,